konflik dalaman Perikatan Nasional yang melibatkan PAS dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu hanya boleh diselesaikan jika Tan Sri Muhyiddin Yassin mengundurkan diri daripada jawatannya sebagai Presiden Bersatu. Ahli Parlimen Indera Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, Muhyiddin perlu melepaskan jawatan tersebut demi menyelamatkan, memperkukuh serta memenangkan Bersatu dan Perikatan Nasional pada masa hadapan. Menurut Saifuddin, Muhyiddin didakwa telah hilang kelayakan sebagai seorang pemimpin, bukan sahaja dari segi keupayaan mengurus parti, malah dari sudut moral dan kredibiliti kepimpinan. Beliau berkata, selagi Muhyiddin kekal memimpin Bersatu, selagi itulah konflik dalaman PN akan terus berlarutan dan menjejaskan keyakinan ahli serta penyokong gabungan itu. Tambahnya lagi, langkah berundur adalah pilihan paling bertanggungjawab bagi membuka ruang pembaharuan kepimpinan dan memulihkan kekuatan Bersatu serta PN secara keseluruhan. Saifuddin menegaskan, PN memerlukan kepimpinan yang lebih diyakini rakyat jika mahu kembali menjadi gabungan politik yang relevan dan kompetitif dalam arena politik negara.